kembali berjumpa lagi kita di Meme Area Outdoor. Okay guys, video kali ini adalah sambungan ataupun rentetan daripada video Umrah Ziarah Mesir part 1. Yang ini part 2 lah. Okay, awak nampak tak apa yang kami buat ni? Okay, ini adalah lawatan sambil belajar. Lawatan sambil belajar. Sebenarnya kami datang sini nak lunch. Lepas tu kita tengok sekali lah macam mana mereka ni buat roti. Kita tengok, kita belajar macam mana, kita tengok live macam mana orang Mesir, orang Arab Mesir ni buat roti. Tengok tu, masing-masing dapat roti free kan. Okay, roti ni sedap sebenarnya, sedap. Nampak tu, semua dapat rasa. Okay guys, kita disambut oleh musician, Egyptian musicians. Okay, so dekat sini kita lunch. Lepas kita dah penat-penat hiking Pyramid of Giza, so kita lunch dululah. Okay, sebelum kita pergi menunaikan solat Zuhur dan Asar di Masjid Al-Azhar. Okay, jom guys, kita tengok apa yang kita makan. Tengok ni guys, diorang ni pandai letak aiskrim dekat dia betul-betul depan pintu masuk kan. So bila anak-anak tengok, budak-budak tengok, sebelum makan dah rasa nak makan aiskrim. Orang tua pun sama, tapi kita pergi makan dululah. Sebenarnya ada video kita tengok macam mana dia buat aiskrim tu, tapi entah mana hilangnya video tu kan. Okay, jom kita pergi makan. Kita tengok apa yang kita makan. Specialnya dekat sini, siapa tak habis kena bayar. Sebab makan ni kita dah masuk dalam package, tapi kalau kita makan tak habis apa yang dia prepare dekat atas meja tu, kita kena bayar every pieces yang kita tak habis tu. Bagus juga kan dia buat macam tu kan. Jadi semua berebut nak habis kan. Everybody, it's buffet. You get the vegetables from there and the fruits. Ya, sini lah. Ini. Nama bang. Oh, dah cukup. Cukup. Okey, cukup. Tengok tu Erin makan penuh berselera. Dia memang hantu roti. So memang dia cari roti dululah. Okey, tak nampak tak daging sausage tu dia macam homemade punya lah, penuh dengan rasa daging dia, sedap gila. Dia serve panas-panas dekat atas tu kan. Saya ada bara-bara lagi. Okay, ni dah yang kita makan dekat sana. Sedap lah, makanan Arab boleh lah, tapi makanan Melayu tetap di hati. Lama-lama dekat sini rindu nak makan nasi mak. Nasib baik mami menghadap mana. This is our lunch. Lunch kami tunggu. Kau singgelan ni? Singgelan. Okey lah. Sekejap. Abang boleh makan ni? Sekarang ni dengan ni? Kena. Sebab ni masin, ni masam sikit. Manis tak ada. Good. Alhamdulillah, masing-masing pun dah kenyang. Okey, lepas lunch kami semua dibawa melawat ke kedai minyak wangi. Dekat sini dia demonstrate lah minyak wangi tu dekat kita. Dia bagi test dulu minyak wangi macam mana, dia bagi list kan. So kalau kita berkenan bau tu, kita bagi tahu dia, and then kita boleh order lah, dia akan buatkan untuk kita. Tapi memang advice, memang nasihatkan kalau datang sini tak payahlah beli. Kalau nak beli minyak wangi, beli dekat Madinah ataupun Mekah lagi wangi. Sini mahal sikit lah, mahal lagi satu, entahlah bila balik Malaysia rasa tak wangi pula kan. Tapi tak apalah, dah terbeli. Tengok tu dia tengah bagi penerangan, demonstrate lah. Okay, layan je lah you all. Inflammation, eczema, stretch mark, cellulite. It's so good. Anyone wanna try in your hand and they make a compare from this hand or another? Okay, this is an almond oil, best food for the skin. Anyone wanna try? Almond? Yeah, it's so good.
Minta kat muka. Ha? Minta kat muka. Beli minyak wangi, perfume. Papa belanja minyak wangi. Dah ada biar. Tak ambil tu. Ambil lotus tu. Awak nak lotus? Pusing. Yang mana besar? US. Kita punya mana? Bibi. Which one? Hai you all. Okay, dah habis dah wangi satu badan. Alhamdulillah selesai kita berjimba-jimba di kedai minyak wangi. Okay, sekarang ni kita dah balik ke Cairo. Okay, kita terus menuju Masjid Al-Azhar untuk menunaikan solat asar dan zuhur. Kita jamaah lah dekat sini kan. Okay, nanti you all jangan lupa tengok gambar-gambar yang Meme share sekitar kawasan Masjid Al-Azhar. Okay, kalau you all nak lagi detail, bolehlah Google Masjid Al-Azhar ni. Okay, kalau korang pernah, you all pernah dengar University Al-Azhar tu kan. Okay, dekat sini ada kisahnya telekung mami hilang. Kita letak sekejap je kan. Telekung Siti Khadijah baru beli pula tu. Kan. Okey, masa tu nak ambil gambar, kita biasa lah kalau dekat Malaysia kan. Okey, sebab kita tahu kain telekung kita letak lah. Sebab mungkin kain telekung tu beg dia pun cantik. So kita letak dekat atas tembok tu. Lepas tu dah ambil gambar bagi hilang dah. Tapi masa tu rasa macam tak apalah, kita pun ada telekung lain kan. Tapi sayanglah sebab masa tu baru beli, hadiah pula tu kan. Lepas tu duduk cakap tak apalah, bukan rezeki kita. Lepas tu tiba-tiba ada polis. Macam polis lah, dekat dalam tu ada polis. Dia datang, lepas tu dia tanya, is this yours? Lepas tu agaknya masa orang tu ambil, masa kita letak dia nampak. Lepas tu masa orang tu ambil pun dia nampak. So dia kejar kot orang yang ambil tu. Lepas tu dia bagi dekat kita balik. Lepas tu Alhamdulillah. Itulah orang cakap kalau rezeki kita lah kan, takkan mana. Okey, jomlah jalan-jalan sekitar University lah, Masjid Al-Azhar. Inilah gambar-gambar sekitar masjid. Layan lah ya. Malam dah pun you all. So kita tamatlah cerita hari kedua di Egypt. Okay, so belum habis lagi tau. Layan dulu. Sebab kita ada sikit entry untuk hari ketiga. Okay, jangan pergi ke mana-mana. Tunggu. Inilah pemandangan waktu malam. Dekat sana memang crowded lah jalan raya dia. You all akan dengar pin sampai masuk dalam tidur. Culture dia tak macam kita. Kita kalau 3 lane tu satu kereta 1 lane. Macam dia tak. Kalau 3 lane jadi 5 lane. Dekat sini kena berani lah nak bawa kereta kan. Okay, tu culture lah. Dia tak macam kita. So lain tempat, lain negara, lain budayanya. Tomorrow inshallah we're starting at 7:30 to go to Alexandria. Assalamualaikum, selamat pagi dari Egypt. So alhamdulillah hari ketiga. Isnin, Selasa, Rabu, hari ketiga lah. So, sekarang ni pukul 7.52 pagi. Kita nak meneruskan ziarah Egypt kita. So hari ni kita akan kita punya gadget kita. Hari ni
kita nak pergi Alexandria. Kubu pertama kita pergi kubu Cat Bay, lepas tu perpustakaan Alexandria, Maka Tengah Hari, Masjid Morsi Abu Abbas, Masjid Imam Al-Busiri, Taman Muntazah. Lepas tu kita balik Cairo balik. Okey. Banyak rekod lah ni kan. Satu hari lah ni dekat sana Alexandria. Lebih kurang berapa jam daripada sini ke? 2 jam, lebih kurang 2 jam lah kita dalam bas. So stay tune, kita update lagi. Hai you all, kita dah bertolak menuju ke Alexandria ataupun Iskandariah, Mesir. Ini adalah highway, kita lalu highway. Masa ni kita bergerak, kita bertolak lambat sebab cuaca buruk. Biasalah dekat sana kan ada sandstorm kan. So kalau sandstorm, sebab highway dia akan lalu kawasan padang pasir terbuka. Jadinya kalau sandstorm kita tak nampak jalan. So kenalah kena delay lah perjalanan kita tu. Masa ni lewat sejam rasanya. Okey, bolehlah tengok pemandangan sekitar highway di Mesir. Kalau you all perasan, Memang suka share pemandangan di jalan raya. Sebab apa? Memang nak share keseluruhan perjalanan tu. Sebab dekat sini lah kita boleh record perjalanan kita kan. Lagi satu, nak tengok culture orang ataupun sikap orang tempatan ni dari pemanduan mereka dekat jalan raya. So ni punya tol, dia punya tol macam kita jugalah ada tol, tapi kita lagi canggih lah. Dia kena bayar kat kaunter macam dulu kan. Kita sekarang dah ada RFID, dah ada touch Singgu, dah tak guna orang dah. Sana masih lagi guna tenaga manusia. Okey, layan lah. Nanti kita kat depan ni, lepas je tol ni, kita akan nampak, kita akan jumpa jam. Pindah-pindah. Jam. Jalan tutup sebab apa? Bang kabus kan? Jalan tutup, tempat jam dia sampai boleh turun relax santai. Tapi nasib baiklah sejuk apa kan? Sejuk. Sekampung apa? Betul? Sekarang pukul 8.55. Siap boleh relax. Kita nasib baiklah lepas tu. Siap boleh basuh kereta. Okey, siap boleh minum teh. Kita tak bawa pula teh. Kau tahu tadi buat dapur memang tengok. Konon kita macam raya lah, macam mana balik raya dekat Tol Gombak tu macam ni kan. Finally kita sampai di Alexandria, Iskandariah, Mesir. Tengok tu, dekat tepi-tepi jalan. Ini adalah pemandangan di tepi-tepi jalan Alexandria. Alexandria ni sebenarnya pesisiran pantai. Sebenarnya sebelah di other side is pantai sebenarnya. Okay, nice view, nice place. Tapi kita tak berhenti lama lah. Kita just berhenti ambil gambar, lepas tu naik bas balik, lepas tu pergi makan. Tu, inilah pemandangan tepi pantai. Sebelah sana tu, sebelah belakang kapal tu ada pantai. Tengok tu, kanak-kanak yang dia pun ni tak boleh nampak bas siaran. Suka, excited betul. Suka betul dia orang. Okey, ini adalah picture-picture yang kita orang sempat snap sekitar Alexandria. Okey, ni kita singgah makan. Dekat sini barulah jumpa nasi, jumpa seafood.
Kalau tak, saya jumpa roti, jumpa daging, kan. Nak kata kari pun tak kari, tak tahulah. Tapi okey lah kan. Okey, apa nama restoran ni pun tak ingat lah. Tapi nice lah, sedap makanan dia. This is Tasik Forum. Kalau itu ada macam harta dalam Banyak harta benda. Tasik Forum. Macam laut kan. Tapi sebenarnya bukan laut, Tasik. Ini foto lah dia tak jaga ni. Sampah. Cuaca sejuk sangat. Berapa cuaca sangat? Suhu sama. Tu jangan suhu sama. Yang mana balik? Setuju. Yelah, kalau ada bombat, it's possible. Itu saja. Tak adalah cantik sangat. Di sinilah Korun. Ditelan ke dasar bumi dan Cai masih on the way turun ke perut bumi. Dia bukan pasir. Dia masih on the way jalan situ. Ditelan sampai hari kiamat. Kita di sekitar Masjid Husain, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hafal dan segala Bebas, cara bebas. Kita nak buat video. Cantik lah beg tu. Oh ni kan. Hai, nama dia tu. Kaya nak songkok je. Nak songkok je. Lain. Bawa ni songkok. Songkok. Dia ada muzik. Kita jalan-jalan dekat bazar sebelum berangkat ke airport. Kabar. Harga murah no, harga no mahal, harga runtuh. Harga runtuh. Ana cakap lagi. شنو تعرفين؟ Okay, we are in hurry. Voi coffee here. Sì, da me Turkish coffee, Nescafé, cappuccino, mango juice here. Oi, kalau dapat minum situ sedap apa? Sini dia tak kisah ya. T-shirt. Bashmina scarf. Thanks. Come on, we have more. How much this one? A pound in dollar. Yeah? Egyptian pound in dollar. Egypt. 150. Oh, okay. More in one, I make discount. If you buy more in one, I make discount. Half of boy t-shirt. Final 100. Final 110 ringgit. We have more design. Alhamdulillah, selesailah perjalanan kami sepanjang berada di Mesir Bumi Para Anbiya. Okey, ini adalah malam terakhir kami sebelum kami bergerak ke Cairo International Airport, and then besok paginya kami bergerak ke Sharjah International Airport, dan seterusnya kami bertolak ke Madinah untuk beribadah. Okey, jangan lupa saksikan video umrah kami, video kami sepanjang berada di Madinah dan di Mekah. Jangan lupa ya. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.